Pernah dengar orang makan sampah goreng di Filipina? Ada orang miskin cari duit dengan jual sampah. Tapi anda tahu tak? Ada lagi satu cara. Mereka kutip sisa makanan dari tong sampah dan jual semula. Pekerja akan selongkar tong sampah, pilih satu persatu sisa yang orang dah buang. Macam tulang ayam yang masih ada isi sikit. Bila dah cukup, sisa itu akan dijual pada penjaja tepi jalan. Makanan yang dibuat dari sisa sampah ini dipanggil pak-pak. Dan inilah realiti sedih untuk orang yang tak mampu nak beli makanan segar. Dalam video ini ada seorang penjual gerai tengah masak stew tradisional Filipina menggunakan ayam dari sampah. Mula-mula dia basuh tulang ayam itu 4 kali. Lepas tu tumis bawang bagi naik bau, baru masukkan tulang ayam. Akhir sekali dia campurkan sos tomato untuk tutup bau sisa dan masak selama 15 minit sahaja. Terus siap dihidang. Sepiring cuma 30 peso atau lebih kurang RM2.10. Walaupun asalnya dari sampah, hidangan ini jadi makanan panas untuk orang yang tak mampu beli makanan lain. Apa pendapat anda? Tolong komen sikit.